Baki jam masih banyak lagi. Hari ni saya buat tak nenas bentuk buah nenas. ...250 gram tepung gandum, 25 gram susu tepung, 50 gram gula icing dan 25 gram tepung jagung. Semua bahan-bahan kering ni kita ayak terlebih dahulu. Saya guna buttercup tetapi saya tak guna sehingga habis. Buttercup ni kita guna mengikut kelembutan adunan sahaja. Masukkan buttercup sedikit demi sedikit. Masukkan buttercup sedikit demi sedikit sehingga mendapat kelembutan yang kita perlukan. Tetapi memang hampir habislah sebuku buttercup tu digunakan. Uli tepung ni sehingga boleh dikepal ataupun sehingga boleh dibentuk menjadi sebuku dough. Ianya tak lembut sangat dan juga tak keras sangat, sederhana lembut. Macam ni kira dah okey. Saya bulat-bulatkan jam nenas ni seberat 4 gram. Saya asingkan dough sebanyak 180 gram untuk diwarnakan hijau sebagai daun. Ni adalah baki dough. Bulatkan dough sebesar 10 gram setiap biji. Untuk dough hijau, saya bulat-bulatkan juga agak-agaklah anggaran 4 gram. Untuk mengelakkan acuan daripada melekat, sebelum gunakan acuan tu, masukkan sedikit tepung gandum ke dalam acuan. Goncang-goncangkan, kemudian keluarkan tepung tersebut. Perlu diingatkan setiap kali nak gunakan acuan untuk menerap, mesti buat cara ni. Risau takut dia melekat, nanti susah kita. Nak mudahkan kerja, saya masukkan jam ke dalam setiap dough sehingga habis. Kemudian baru saya akan terap. Satu adunan ni boleh dapat 35 biji. Bakar dengan api atas dan bawah selama 15 hingga ke 20 minit, suhunya mengikut keadaan oven masing-masing. Kalau dah ada tapak garing bahagian bawahnya, dah boleh angkat.